apa yang membuatkan South Korea dengan Malaysia ni mula pun lebih kurang sama lah. They had a war. Malaysia pun baru habis perang. Dia punya GDP pun pada waktu tu bukan nak kata dekat lah, tapi lebih kurang lah negara membangun lah. So apa yang membuatkan dia boleh berubah daripada negara itu kepada negara yang amat disanjung? Nombor satu, market protection. Memang dia kena dapat sokongan daripada rakyat dia sendiri. Okay. Tetapi sokongan saja tak cukup. Produk tu sendiri kena bagus. Sebab market protection Proton pun dapat. Ya, tetapi produk kita mati kat situ je, tak naik-naik. So macam dekat negara lain, produk tu sendiri kena bagus. Baru dia orang kena sokong. So macam mana boleh bagus produk tu? Kenapa? And conversely, kenapa Proton macam itulah sampai perlu dijual kepada Geely? Mungkin zaman tu kita tak ada podcast ataupun media sosial untuk orang komplain kot. Nah, itu yang saya nampak lah kan. Sebab zaman tu, even masa saya di NST pun, saya tak pernah diajar untuk menipu. If I don't like the product, I just say I don't like the product. Okay. Memang saya jujur cakap. Tetapi dalam masa yang sama, you pun boleh nampak zaman dulu kan. Media masa akan cakap, oh kita ada syarikat nasional, kita buat sendiri apa semua. Betul ke kita buat sendiri zaman tu? Tak kan? Lah. Kita banyak main brainwash zaman tu. Itulah kadang-kadang kita pun rasa macam risau lah. Sebab bila dia orang kata, oh kita boleh buat ni, dia cakap, yang kita kat belakang tabir ni kita tahu, that's not the truth. That's not our product pun. Bukan. Kalau ada pun banyak tu je. Dan dah di watered down banyak sangat. Zaman Wira tu yang sebenarnya yang saya betul-betul frust dengan Proton. Kenapa? Teruk betul. Wira yang mula-mula dilancarkan ada 1.6 versus Wira yang last kali tu. Ya Allah, bezanya langit dengan bumi. Quality dia apa semua. Dia punya ringan, you letak atas timbang, you kena tengok. Yang last punya tu ringan macam mana. So benda-benda macam tu yang kita tak sokong. Sebab banyak sangat politicking dan banyak sangat nak guna influence untuk masuk dapat projek. Ini semua benda-benda betul.